Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pada kali ini, episod yang pertama, kopi dan sejarah. Sudah tentu akan membincangkan tentang sejarah-sejarah yang berlaku dalam dunia ini. Fokus utama kita adalah tentang sejarah Islam. Okey, sebelum tu kita minum kopi dulu. Okey, bersama saya di studio, sahabat saya, saudara Irfan, merupakan sahabat seperguruan. Terutamanya, beliau ni sangat minat dalam bidang sejarah. Saudara Irfan, kita tahu sejarah Islam ni panjang cerita. Bermula daripada zaman Nabi Adam ada, bermula daripada zaman Rasulullah pun ada. Kita tak nak cerita yang sebab dah banyak dah orang bincangkan. Satu perkara menjadi aspek yang belum dibincangkan secara terperinci, iaitu selepas kewafatan Rasulullah digantikan dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kita tahu Abu Bakar As-Siddiq merupakan seorang khalifah ataupun seorang sahabat yang sangat tinggi martabatnya di kalangan sahabat-sahabat dan dikenali juga sebagai as-sabiqun al-awwalin. Jadi kenapa? Apakah kelebihan Abu Bakar As-Siddiq ni dibandingkan dengan sahabat-sahabat lain? Kita tak mengenali insan yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Boleh ceritakan sedikit? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya, saudara Awih. Jadi seperti yang disebut dalam mukadimah oleh saudara Awi tadi, yang mana kita akan bincangkan tentang Sayyidina Abu Bakar. Yang mana Abu Bakar ni adalah khalifah yang pertama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga merupakan mertua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar ni kalau nak cerita pasal kelebihan beliau tak cukup sebenarnya 10 minit. Kita kena cerita berepisod tentang Abu Bakar. Kenapa? Kerana Sayyidina Abu Bakar ni terlalu banyak kelebihan yang ada pada beliau. Yang paling besar sekali lah yang kita biasa dengar, biasanya kita pernah dengar perkataan la tahzan innallaha ma'ana kan. Biasanya orang sedih kita kata la tahzan innallaha ma'ana. Tahukah kita ayat itu sebenarnya diturunkan kepada Abu Bakar? Ayat itu sebenarnya turun ketika Nabi SAW bersama Sayyidina Abu Bakar ketika mereka berdua berhijrah. Mereka berada di dalam satu gua yang mana mereka diburu. Nabi SAW diburu oleh pemuda-pemuda Quraisy yang dahagakan darah, yang memang nak bunuh. Sama ada hidup atau mati, kami nak Muhammad. Jadi mereka berada dalam satu gua yang mana Sayyidina Abu Bakar kata dekat Nabi SAW, Ya Rasulullah, jikalau mereka tunduk, nazara ila qadamai, kalaulah mereka tunduk ke paras kaki mereka, mereka akan nampak kita. Nabi kata, Ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnain fallahu thalithuhuma. Apa yang kau fikirkan ada dua, sebenarnya Allah yang ketiga. Dan Nabi kata juga, la tahzan innallaha ma'ana. Dan ayat ni sebenarnya daripada ayat Al-Quran. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Nabi SAW, ingatlah ketika Nabi SAW kata kepada sahabatnya, temannya, Allah gunakan perkataan sahib, teman, sahabat, la tahzan. Nabi kata dekat Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Berbeza dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata, inna ma'i rabbi sayahdin. Ketika mana Nabi Musa radhiyallahu alaihi salatu wassalam hendak lari daripada Fir'aun bersama dengan Bani Israel, di depan mereka ada laut, di belakang ada Fir'aun. Apa kata umat Nabi Musa? Inna lamudrakun. Hari ni habis kita. Mati. Nabi Musa kata, inna kalla, bahkan sesekali tidak, inna ma'i rabbi sayahdin. Sesungguhnya Tuhan aku bersama aku. Tuhan aku bersama aku, bukan Tuhan kita. Sebab apa? Sebab Bani Israel ketika itu dah hilang dah kebergantungan kepada Allah SWT. Adapun Abu Bakar tidak. Sebab itulah Allah kata, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita berdua. Itu yang Nabi cakap dekat Abu Bakar. Itu yang paling besar. Itu paling besar. Kalau nak sebut lagi, banyak lagi. Satu ketika, kita tak kenal lagi siapa nama dia sebenarnya. Biasa kita dengar Abu Bakar. Okay. Maaf, sorry. Okay. Sayyidina Abu Bakar ni nama penuh dia ialah Abdullah.
Abdullah bin Abi Quhafah. Ya, biasanya kita dengar Abu Bakar. Kita tahu nama panjang dia, nama sebenar. Dan Abu Bakar seperti yang saudara Awi sebut tadi, beliau adalah as-sabiqun al-awwalun, yang terawal masuk Islam. Dan daripada beliau lah masuk Islamnya sahabat-sahabat Nabi yang dijamin syurga. Antaranya Sayyidina Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, antaranya juga Abu Ubaidah al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan kisah yang paling terkenal Bilal. Beliau yang menyelamatkan Bilal daripada diseksa oleh Umayyah bin Khalaf. Ini Abu Bakar. Sebab beliau ni seorang hartawan. Beliau seorang hartawan, jadi dengan harta beliau inilah banyak beliau menyumbang kepada Islam di ketika peringkat awal Islam di Mekah. Dan dengan harta beliau jugalah yang beliau menyumbang untuk membebaskan orang Islam yang menjadi hamba seperti Sayyidina Bilal. Jadi Abu Bakar ni dia mendapat kelebihan selain daripada beliau sentiasa bersama dengan Nabi SAW, dan cukuplah juga sebagai penghargaan yang kelebihan yang paling besar Sayyidina Abu Bakar ialah beliau dimakamkan bersebelahan dengan Nabi SAW. Benda ni bukan kebetulan, Nawi. Bukan kebetulan. Sebab beliau betul-betul layak. Satu ketika Nabi SAW, ini kelebihan beliau. Satu ketika Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, ada manusia yang masuk syurga melalui sedekah. Ada manusia yang dipanggil ke syurga melalui pintu puasa. Ada manusia yang masuk syurga melalui pintu buat baik kepada orang. Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, adakah ada di kalangan manusia yang dipanggil daripada kesemua pintu syurga? Nabi cakap ada, dan engkau salah seorang. Dan satu ketika yang saya rasa menarik juga untuk kita cerita betapa sayangnya Nabi dekat Abu Bakar ni kan. Satu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ada sedikit perselisihan lah dengan Sayyidina Abu Bakar. Ada selisih pandangan, dan sampai satu tahap Sayyidina Umar mau panggil tak nak maafkan Sayyidina Abu Bakar. Dan Abu Bakar dah minta maaf, wahai Umar, aku salah. Jadi Umar kata aku tak salah. Umar tak banyak. Tak nak maafkan. Kemudian Umar pun balik lah. Bila balik dia bagi, apa yang aku buat ni? Dia menyesal. Jadi dia pun nak pergi jumpa semula dengan Abu Bakar, nak minta maaf. Jadi masa tu Abu Bakar tak ada. Tanya-tanya Abu Bakar duduk dengan Nabi. Sebab apa? Abu Bakar pergi jumpa dengan Nabi, Rasulullah, aku ada masalah khilaf dengan Umar. Aku salah Rasulullah. Tengok Abu Bakar. Jadi Umar pun mari duduk jumpa Umar pun mari. Bila Umar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar ada kat situ. Jadi Nabi dah tahu dah. Dua orang ni tengah ada khilaf. Aku meruh muka Nabi. Nabi kata, hal antum tariku li sahibi? Boleh tak mu tinggal sahabat aku? Apa Nabi kata gitu? Nabi ingatkan balik. Ketika mula-mula aku diutuskan, puak-puak mu kata, kadzabt. Puak-puak mu pakat kata belakang, menipu. Abu Bakar kata, sadaqt. Kamu benar. Ketika mana orang pakat tak say sign dengan aku, Abu Bakar lagi kat aku. Abu Bakar. Jadi, saya ulang sekali lagi, Sayyidina Abu Bakar bukan kebetulan diangkat sebagai khalifah setelah Nabi. Bahkan, mungkin kita boleh cerita next. Tapi, Nabi SAW pergi mana-mana pun, mesti ada Abu Bakar. Ya, itu sedikit tentang kelebihan dan juga pengenalan tentang sahabat akbar Nabi ini. Dan satu lagi, Sayyidina Abu Bakar juga antara sahabat Nabi yang satu keluarga masuk Islam. Ayah beliau, ibu beliau, satu family masuk Islam. Jadi banyak lagi kisah kalau nak cerita. 10 minit ni tak cukup. Yang paling terkenal sekali kisah Isra dan juga Mi'raj. Bagaimana Abu Jahal dengan yakinnya nak bagi tahu kepada orang Islam bahawa Nabi ni dah gila. Pergi Baitul Maqdis balik. Abu Bakar baru dengar pergi Baitul Abu Bakar cantas dan kata, Nabi naik ke langit pun aku percaya. Betapa akrab dan kuatnya iman seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah. Okey,
selesai untuk episod yang pertama. Banyak lagi yang kita cerita tentang sahabat Nabi Khalifah Ar-Rashidin yang pertama, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kita jumpa pada episod yang seterusnya. Assalamualaikum.